tak peduli apa pun alasan kau, aku nak kau keluar pada rumah aku. Kau bagi aku darah dulu. Kau bagi aku makan. Oh, baik, kau keluar pada rumah aku. Tindakan apa? Tindakan tata tertib. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Nak buat apa pula hari ni kan? Okay, to be honest, Bapak Abi dulu, dia bukanlah pengamal dan bukanlah Tok Bomo dan bukanlah ustaz. Tapi keturunan Abah Abi ni, dia ada macam ilmu orang tua-tua dululah. Dia boleh belajar dan boleh nampak, dia boleh tengok orang, dia boleh macam mana cakap dia ada link lah. Dia link apa benda, kau ingat apa, link puzzle. Dia macam dia boleh nampak dan dia boleh berinteraksi. Dia boleh bercakap dengan makhluk di luar mata kita. Apa aku mengarut ni? Straight to the point, dia boleh bercakap dengan hantu. Kau okay. The point is, Abi rasa susu galur tu dah sampai ke Abi sikit. So untuk pengetahuan korang kan, rumah Abi ni macam-macam kejadian aneh. Macam apa yang Abi cakap sebelum ni, sebenarnya Abi tahu dan Abi nampak. Cuma Abi malas nak cerita kat korang lah. Abi tak hebat pun kan. Cuma hari ni Abi cuba nak berinteraksi dengan dia, nak tanya dia, kau buat apa kat sini? Gitu. Okay guys, sebelum Abi buat ritual ni, Abi harap korang jangan percaya. Anggaplah benda ni satu permainan ataupun just content. Yelah, jangan percaya. Korang tengok je kan. Abi cuba berinteraksi dengan makhluk yang berada tanpa diundang rumah Abi ni. So sekali lagi Abi cakap, korang jangan percaya. Ini sekadar konten. Tapi kalau korang nak percaya, terpulang. Okay? Okay, bismillah. Kalau kau ada kat sini, kau cakap ada ataupun kau berdengus. Kalau kau ada kat sini, kau boleh cakap ya ataupun berdengus. Ramai guys, ramai. Okay guys, kalau Abi buat benda semua kan, Abi banyak angin, rasa macam nak sedawa. Tapi tak apa, Abi cuba sekali lagi Kalau kau ada kat sini, kau cakap ada ataupun berdengus. Ada. Kau kenapa panggil aku? Okay.
Okay. Kau nak apa? Rumah aku. Okay. Kenapa kau ada rumah aku? Ini rumah aku. Rumah aku. Ini keluarga aku. Boleh tak kau keluar daripada rumah aku? Tak nak. Ini rumah aku. Sebelum kau datang, aku dah ada. Aku arahkan kau keluar daripada rumah aku. Tidak, sekali-kali aku nak keluar. Tidak. Aku arahkan kau keluar daripada rumah aku. Kalau tidak, aku akan hancurkan kau. Aku tak takut. Aku tak takut. Kau siapa nak Okey. lawan aku? Kau siapa? Aku suka keluarga ni. Aku nak kau keluar daripada rumah aku sebelum aku buat tindakan. Sebelum aku musnahkan kau, baik kau keluar daripada rumah aku. Tindakan apa? Tindakan tata tertib. Aku tak peduli apa pun alasan kau. Aku nak kau keluar daripada rumah aku. Kau bagi aku darah dulu. Kau bagi aku makan darah. Panas, weh. Panas. 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 Okey. Memang guys. Okey, aku keluar. Bagi aku tempo. Aku bincang dulu dengan keluarga aku. Okay guys, Abi dah slow talk dengan dia. Dia minta tempoh sebab terlalu ramai dia nak bawa. Tak apa, kita bagi dia masa. Sebab dia pun makhluk Allah kan. Kita tak boleh nak hapuskan macam tu juga. Okay, first of all, mesti korang ingat, Abi ni tak bomoh ke kan? Tak. Abi bukan tak bomoh. Mungkin Allah yang bagi Abi sedikit sebanyak anugerah tu kan. Wah gitu kan. Abi akan cuba buat video lagi untuk Abi bercakap dengan dia. Setakat mana Abi mampulah. Nanti korang cakap benda ni edit ke ataupun sekadar konten ke, betul lah, bagus lah tu. Korang kalau korang kat konten tu, ya okey, Abi terima je, tak masalah. Apa pun apa yang berlaku kat rumah Abi ni, Abi nak share kat korang. Bukan Abi nak cakap Abi ni bagus, nak tunjuk Abi ni hebat, tapi nak cakap benda tu memang wujud. Makhluk tu memang wujud guys. Cerita-cerita yang Abi buat dalam video ni juga semuanya berlaku dengan izin Allah. Wah gila, macam ustaz kan. Abi rasa setakat ni saja kot video Abi. Abi harap korang suka. Kalau suka, subscribe lah. Subscribe. Kekerek pula. Kalau suka, jangan lupa like, komen dan subscribe. Komen ni Abi tengok macam slow sikit lah. Subscribe Alhamdulillah lah naik sikit kan. So apapun, terima kasih kerana menonton. Ini semua konten, bukan betul. So jangan lupa like, komen dan subscribe guys. Kita jumpa di next video akan datang. Bye bye.